Ramai di antara kita diajar untuk takut akan kematian. Ia dilukiskan sebagai penamat yang mutlak, musuh yang tidak dapat dielakkan, yang menanti di penghujung jalan. Tetapi bagaimana jika saya katakan kepada anda, kita telah diajar untuk takut akan perkara yang salah? Kematian bukanlah tragedi terbesar dalam hidup. Kematian adalah satu penutupan yang semula jadi, satu kitaran yang lengkap. Tragedi sebenar, kecurian yang paling kejam terhadap jiwa manusia, bukanlah kematian, tetapi kehidupan yang tidak pernah benar-benar dihidupkan. Ia adalah impian yang ditangguhkan, cinta yang tidak diungkapkan, potensi yang dibiarkan terkubur di bawah lapisan alasan dan keraguan. Musuh sebenar bukanlah penghujung hayat, tetapi penangguhan yang tidak berkesudahan. Ia adalah suara halus yang berbisik, bukan hari ini, mungkin esok, apabila anda lebih bersedia, apabila masanya lebih sesuai. Namun, masa yang sempurna itu tidak akan pernah tiba. Ia adalah sebuah ilusi yang kita cipta untuk memberi justifikasi kepada kelumpuhan kita. Satu mitos yang menghalang kita daripada merebut satu-satunya perkara yang kita benar-benar miliki, iaitu saat ini. Kehidupan yang tidak dihidupkan sepenuhnya, yang dihabiskan dalam keadaan menunggu, adalah kehidupan yang dihabiskan dalam keadaan seperti hantu, terapung di antara dunia, kemungkinan tanpa pernah memijak realiti dengan kukuh. Jadi, bagaimana kita melarikan diri dari keadaan seperti hantu ini? Bagaimana kita mengubah potensi menjadi realiti? Jawapannya terletak pada persimpangan antara sains kuantum dan kebijaksanaan kuno. Fizik kuantum memberitahu kita bahawa pada tahap paling asas, alam semesta wujud sebagai lautan tenaga dan kemungkinan yang tidak terhingga. Sebelum pemerhatian, satu zarah seperti elektron wujud dalam keadaan superposisi, iaitu ia berada di semua tempat yang mungkin pada masa yang sama. Ia adalah gelombang kebarangkalian. Hanya apabila seorang pemerhati membuat pengukuran, barulah gelombang kemungkinan ini runtuh menjadi satu zarah tunggal dalam satu lokasi yang nyata dan konkret. Inilah yang dikenali sebagai kesan pemerhati. Sekarang, gantikan perkataan pemerhati dengan kesedaran anda dan zarah dengan pengalaman hidup anda. Kehidupan anda pada saat ini adalah medan kuantum yang penuh dengan kemungkinan yang tidak terhingga. Terdapat versi diri anda yang berjaya, yang sihat, yang disayangi, yang berani. Kesemua versi ini wujud sebagai potensi, sebagai gelombang kebarangkalian. Mereka hanya menunggu pemerhati, iaitu anda, untuk membuat pilihan dan mengambil tindakan. Tindakan anda adalah pemerhatian yang meruntuhkan gelombang kemungkinan tak terhingga itu kepada satu realiti tunggal yang anda alami. Apabila anda teragak-agak, apabila anda menangguh, anda membiarkan diri anda berada dalam keadaan superposisi terperangkap dalam keadaan mungkin tanpa pernah menjadi nyata. Anda tidak memilih apa-apa, jadi realiti anda tetap tidak berubah. Satu-satunya cara untuk mencipta realiti yang anda inginkan adalah dengan membuat keputusan yang jelas dan menyokongnya dengan tindakan yang jitu. Tindakan adalah jambatan antara dunia yang tidak kelihatan dan dunia yang kelihatan. Ramai yang menganggap penangguhan sebagai sifat kemalasan atau kurangnya disiplin. Tetapi kebenarannya jauh lebih mendalam dan lebih kompleks. Dari perspektif neuroscience, penangguhan bukanlah satu keadaan pasif. Ia adalah satu pilihan yang aktif. Ia adalah keputusan yang dibuat oleh minda separasedar anda untuk memilih keselesaan sementara mengelak, berbanding ketidakseselesaan jangka pendek untuk bertindak. Minda separasedar anda yang mengawal lebih 95% tingkah laku harian anda diprogramkan untuk satu perkara utama, iaitu kelangsungan hidup. Ia melihat sebarang perubahan, sebarang tindakan ke arah yang tidak diketahui, sebagai satu ancaman yang berpotensi.
Ia lebih suka keadaan yang biasa walaupun keadaan itu membuat anda tidak bahagia kerana ia adalah keadaan yang selamat dan boleh diramal. Setiap kali anda berfikir untuk memulakan perniagaan itu atau mengajak seseorang keluar atau berpindah ke bandar baru, minda separa sedar anda mengimbas pangkalan datanya yang besar yang mengandungi kenangan emosi masa lalu. Jika ia menemui kegagalan, penolakan atau kesakitan yang lalu, ia akan mencetuskan tindak balas takut, menghantar isyarat kepada badan anda untuk berundur dan kembali ke zon selesa. Ini menjadi satu tabiat bawah sedar. Anda secara aktif memilih untuk tidak bertindak sebagai satu mekanisme perlindungan. Memahami ini adalah langkah pertama untuk berubah. Anda tidak malas, anda hanya terperangkap dalam satu program yang sudah lapuk. Anda perlu mengkondisikan semula minda separa sedar anda secara sedar dengan membuktikan kepadanya melalui tindakan kecil yang konsisten bahawa perubahan bukanlah satu ancaman, tetapi satu jalan menuju perkembangan. Salah satu penipuan terbesar yang kita ceritakan kepada diri sendiri adalah, saya akan lakukannya apabila saya sudah bersedia. Saya akan bertindak apabila saya berasa lebih yakin. Saya akan mulakan apabila saya tahu dengan tepat apa yang perlu dilakukan. Ini adalah satu mitos yang melumpuhkan. Keyakinan, keberanian dan kejelasan bukanlah prasyarat untuk bertindak. Ia adalah hasil langsung daripada tindakan. Anda tidak menunggu untuk berasa berani sebelum anda melompat. Anda menjadi berani kerana anda melompat. Anda tidak menunggu untuk berasa yakin sebelum anda bercakap. Anda membina keyakinan dengan bercakap, walaupun suara anda pada mulanya bergetar. Realitinya adalah perasaan bersedia sepenuhnya tidak akan pernah datang. Akan sentiasa ada unsur ketidakpastian. Akan sentiasa ada risiko. Jalan ke hadapan tidak akan pernah diterangi sepenuhnya. Anda hanya boleh melihat beberapa langkah di hadapan. Kunci sebenarnya adalah membuat keputusan yang tulen. Perkataan Inggeris decide berasal daripada perkataan Latin decidere yang bermaksud untuk memotong. Membuat keputusan yang sebenar bermakna memotong semua pilihan lain, termasuk pilihan untuk tidak melakukan apa-apa. Ia adalah satu komitmen mutlak kepada satu jalan, walaupun anda tidak dapat melihat penamatnya. Jadi, apa langkah praktikalnya? Pilih satu perkara yang anda telah tangguhkan, satu sahaja. Buat keputusan yang tidak boleh ditarik balik bahawa anda akan mengambil langkah pertama yang paling kecil ke arahnya hari ini juga. Bukan esok, bukan minggu depan, sekarang. Langkah itu tidak perlu sempurna. Ia hanya perlu diambil. Momentum yang dicipta oleh tindakan pertama itu jauh lebih berkuasa daripada perancangan selama berbulan-bulan. Sekarang, mari kita mendalami konsep ini ke peringkat tenaga. Anda bukan sekadar jasad fizikal. Anda adalah medan tenaga elektromagnetik. Fikiran anda menghasilkan medan elektrik dan perasaan anda menghasilkan medan magnetik. Gabungan fikiran dan perasaan anda menyiarkan tanda tangan elektromagnetik yang unik ke dalam medan kuantum. Inilah maksud sebenar getaran atau frekuensi anda. Apabila terdapat ketidakselarasan antara apa yang anda mahukan dan apa yang anda lakukan, anda menyiarkan isyarat yang tidak koheren atau bercelaru. Katakan anda mahukan kelimpahan wang. Anda melakukan afirmasi, saya kaya, tetapi di dalam hati anda berasa kekurangan, takut dan tidak layak. Dan tindakan anda seperti mengelak daripada mengambil risiko atau tidak meminta kenaikan gaji mencerminkan kepercayaan kekurangan itu. Fikiran, perasaan dan tindakan anda tidak selaras. Anda memberitahu alam semesta, saya mahukan kelimpahan, tetapi saya bergetar pada frekuensi kekurangan. Isyarat anda bercelaru dan tidak berkesan.
Sebaliknya, koheren energetik berlaku apabila fikiran, perasaan dan tindakan anda selaras sepenuhnya. Apabila anda menetapkan niat untuk berjaya, merasai perasaan kejayaan itu seolah-olah ia sudah berlaku, dan mengambil tindakan yang selari dengan identiti seorang yang berjaya, anda mencipta medan elektromagnetik yang kuat dan koheren. Isyarat anda jelas. Anda menjadi magnet yang menarik realiti yang sepadan dengan getaran anda. Alam semesta tidak bertindak balas kepada apa yang anda mahukan, ia bertindak balas kepada siapa diri anda pada tahap tenaga. Tindakan yang dijelmakan adalah komponen yang paling penting. Ia mengesahkan niat anda. Ia adalah bukti kepada alam semesta dan kepada diri anda sendiri bahawa anda serius. Tanpa tindakan, niat hanyalah angan-angan. Dengan tindakan, niat menjadi kuasa kreatif. Satu lagi salah faham yang besar adalah kita melihat halangan sebagai tanda untuk berhenti. Kita berfikir, jika ini sukar, mungkin ia tidak ditakdirkan untuk saya. Ini adalah pemikiran yang terbalik. Halangan bukanlah tembok yang menghalang jalan anda. Halangan adalah jalan itu sendiri. Cabaran dan kesukaran adalah mekanisme alam semesta untuk mempersiapkan anda bagi kehidupan yang anda minta. Bayangkan seorang tukang besi yang menempa sebilah pedang. Dia tidak membelai logam itu. Dia memanaskannya dalam api yang marak, menukulnya berulang kali dan mencelupkannya ke dalam air sejuk. Proses yang ganas inilah yang mengubah seketul besi lembut menjadi bilah yang kuat dan tajam. Begitu juga dengan anda. Apabila anda menghadapi cabaran, anda sedang ditempa. Setiap halangan yang anda atasi membina kekuatan, daya tahan dan kebijaksanaan anda. Alam semesta sedang menguji komitmen anda. Adakah anda benar-benar mahukan ini? Adakah anda sanggup menjadi orang yang mampu mengendalikan kejayaan yang anda minta? Kejayaan yang besar memerlukan bekas yang besar untuk menampungnya. Cabaran adalah cara alam semesta membesarkan bekas anda. Jadi, mulailah melihat setiap masalah sebagai satu peluang untuk latihan. Setiap kegagalan adalah satu pelajaran. Setiap penolakan adalah satu penunjuk arah. Amalkan ini setiap hari. Mulakan setiap pagi dengan niat yang jelas dan ambil kurangnya satu tindakan yang selari dengannya. Tidak kira betapa kecil. Tindakan ini membina momentum dan mula mengubah laluan saraf di otak anda. Berhenti seketika sekarang. Tulis di ruangan komen di bawah satu keputusan yang akan anda ambil dan satu tindakan yang akan anda lakukan hari ini, sejurus selepas menonton video ini. Nyatakan komitmen anda. Keputusan saya hari ini ialah, dan tindakan saya ialah. Apabila anda mula mengambil tindakan, keraguan dan ketakutan pasti akan muncul. Ini adalah normal. Adalah penting untuk memahami bahawa ketakutan bukanlah kebenaran mutlak. Ia adalah mekanisme kelangsungan hidup biologi yang berasal dari otak reptilia anda, bahagian otak yang paling primitif. Tujuannya adalah untuk memastikan anda selamat dengan membuat anda berada dalam zon yang biasa dan selesa. Ketakutan tidak peduli tentang impian atau potensi anda. Ia hanya peduli tentang kelangsungan hidup. Apabila anda cuba melakukan sesuatu yang baru, otak reptilia anda akan menjerit bahaya. Tidak diketahui. Kembali ke gua. Kuncinya adalah untuk tidak melawan ketakutan atau membiarkannya melumpuhkan anda. Sebaliknya, akui ia. Ucapkan terima kasih kepada minda anda kerana cuba melindungi anda. Tetapi kemudian buat pilihan secara sedar untuk terus maju. Ketakutan adalah seperti kompas yang menunjuk ke arah di mana anda perlu berkembang. Perkara yang paling anda takuti selalunya adalah perkara yang paling perlu anda lakukan. Di sinilah bidang epigenetik menjadi sangat menarik. Epigenetik menunjukkan bahawa tindakan dan keadaan emosi anda yang berterusan sebenarnya boleh mengubah cara gen anda diekspresikan.
Apabila anda berulang kali memilih keberanian berbanding keselesaan, apabila anda secara konsisten mengambil tindakan walaupun takut, anda bukan sahaja mengubah pemikiran anda. Anda menghantar isyarat kimia baru kepada sel-sel anda yang mengarahkan jin anda untuk membina realiti baru, untuk membina diri anda yang baru. Anda secara harfiahnya menjadi orang yang mampu mencapai kehidupan yang anda inginkan pada tahap biologi. Untuk mengekalkan keadaan ini, konsistensi adalah kunci. Setiap tindakan, tidak kira betapa kecil, adalah undian untuk identiti baru anda. Ia mengukuhkan laluan saraf keberanian. Ia membina kepercayaan yang tidak berbelah bahagi dalam diri anda kerana ia berdasarkan bukti, bukan harapan semata-mata. Bukti itu adalah tindakan anda sendiri. Kita telah mengembara jauh dari memahami musuh sebenar kita iaitu keraguan, kepada bagaimana tindakan kita membentuk realiti di peringkat kuantum dan bagaimana kita boleh menyelaraskan tenaga kita untuk menjadi pencipta yang berkuasa. Sekarang, mari kita bawa semuanya kembali ke satu titik fokus yang tajam, iaitu saat ini. Ketakutan terhadap kematian adalah satu angan-angan yang salah arah. Kengerian yang sebenar bukanlah mati tetapi sampai ke penghujung hidup anda dan menyedari bahawa anda tidak pernah benar-benar hidup. Kengerian yang sebenar adalah kehidupan yang penuh dengan apa jika suatu hari nanti dan mungkin esok. Masa lalu adalah kenangan, masa depan adalah fantasi. Satu-satunya titik kuasa, satu-satunya tempat di mana realiti dicipta adalah pada saat ini melalui tindakan anda. Anda bukan pemerhati pasif dalam hidup anda. Anda adalah kesedaran yang meruntuhkan gelombang kemungkinan tak terhingga menjadi satu pengalaman tunggal. Setiap saat anda memilih untuk tidak bertindak, anda menyerahkan kuasa penciptaan anda. Anda memilih untuk kekal sebagai hantu di dalam mesin anda sendiri. Alam semesta tidak menunggu anda untuk bersedia. Ia sedang menunggu keputusan anda. Impian anda tidak menunggu masa yang sesuai. Ia sedang menunggu anda untuk mengisytiharkan bahawa masanya adalah sekarang. Jangan biarkan hidup anda menjadi koleksi hari esok yang tidak pernah tiba. Buat keputusan itu. Ambil langkah itu. Hiduplah. Sekarang juga. Tenaga anda mengikuti perhatian dan tindakan anda. Kemana anda akan menghalakannya bermula saat ini.